Borod punya office. Kan Shu share, Shu akan berada di office Borod di Bangsa. Okay, so sebelah Shu TM7. Dapat first hand pegang TM7. So this is the mixing bowl dia. Kalau kita masak panas, kalau TM6 kita tak boleh pegang, kita punya mixing bowl. But with TM7 kita boleh pegang sebab dia ada body yang color hitam ni. Okay, so dia agak berat tapi sebab dia ada extra features. Okay, so kita letak begini sahaja. Kalau tengok kat sini TM7 ni nampak lebih simple design dia. Tak ada locking arm dan dia tak ada handle. Okay, so dia plain. Ini features yang Shu suka lah. Dia one set base dia. And then mixing bowl. Alright. So kalau you all dapatkan TM7, apa yang you akan dapat? So whole set ni macam biasa. And then accessory spatula. Kita tahu spatula dia stick design. Sebenarnya Shu ada buat video untuk accessory and nanti Shu sharekan lagi tau apa specialnya TM7 ni, especially the accessory. And then butterfly wheels. Butterfly wheels ni sebenarnya tak banyak beza lah dengan TM6. TM7 and then TM6 punya. So sebenarnya boleh bertukar each other. Alright. And then part yang best, tada, dia punya varoma. So varoma je kalau korang tengok dia punya space lebih besar tau. Samalah juga, dia ada tray, dia ada lid dia. Okay, and then dia ada varoma dish, varoma tray, and then dia punya lid. Okay, so kalau nak tengok comparison je, Shu ambil yang TM6 punya. So ni TM6 punya, nampak tak shape dia macam ni. Dia macam curve. Kalau TM7 punya dia macam ni, bersegi, besar macam ni, semak. Kita pegang without dia punya tray. Okay, so nampak comparison dia. Nak tengok tak macam mana dia punya besar je dia punya space. Saya ada bawa sesuatu pergi office. Okay, so kalau TM6 mesti korang mengalami kesukaran untuk masukkan loyang. Ini loyang ni saiz 8 inci. Kalau saiz 8 inci, kalau dia tinggi gini akan macam susah kan nak masuk dalam TM6. Okay, bila dia masuk dalam TM6, dia akan tutup the hole, dia punya lubang ni. Okay, and then mana pun tutup dia. Okay, so kita boleh tutup lah. Kita boleh tutup macam ni. Okay, just nice. Tapi kita kena letakkan something untuk kasih dia naik. Sini nak hujan. Berukuat. Tapi special TM7, as you can see, cara dia duduk elok, and then dia ada space. Dia macam tak letak, betul-betul menutupi dia punya hole. Dia tutup macam ni. So dia lagi besar saiz dia. Ada join. Hai jap. Shu tak boleh tengok komen. Jap Shu tengok komen jap ya. Okay, Shu kat mana? Kat Marzita. Shu dekat HQ. Baru dia sampai tadi dah pukul 2 lebih. Okay, so ini loyang yang boleh fit lah. Ini loyang 8 inci. Gigih kan bawa pergi HQ. Okay, so ini dia punya varoma. So one thing, accessory yang extra size dia adalah varoma lah. Varoma dish, varoma set dia. Okay, so basically dia punya butterfly wheel sama size dan samalah sebab mixing bowl dia sebenarnya sama capacity, 2.2 liter capacity. Okay, tapi kalau perhatikan dekat maximum level dia ni, gap dia ni ada extra. So sebenarnya dia lebih banyaklah sikit berbanding dengan TM6 dia punya capacity dia. Okey. Kalau macam TM6 kan macam kita kena pulas bawah dia, base dia. Tapi TM7 dia special. Kita just swipe dia macam tu. And then kita boleh keluarkan kita punya mixing bowl. Okey. Kita bawa keluar dia punya mixing bowl. Okey, so dia macam ni. Dia got handle. Okey.
Yang bestnya kalau korang ada TM6 and then korang nak just add on another device iaitu TM7, you can use the same mixing line. Tapi mixing pun tak boleh lah. Sebab apa? Sebab dia ada insulation cover ni. Insulation cover ni, okay, special ni insulation cover. Okay, tengok macam mana Shu letakkan dia, tutupkan dia. Just letak je and then lock. So senang. Okay, see? Very easy. So bila dia nampak besar macam ni, tapi yang bestnya dia bila masa panas kita boleh pegang. So bila kita angkat berat kan, bila macam TM6 kita angkat simbol berat, bila masak sekejap so bila TM6 kalau kita masak, bila panas kita tak boleh pegang ni. Sesungguhnya memang melecur. Okay, tapi bila TM7 punya mixing bowl, bila kita masak, kalau berat kita boleh angkat dua-dua tangan, kita boleh tuang. Jadi itu specialnya lah. So kalau yang nak upgrade ke TM7, jangan lupa 9 Jun ni korang dah boleh mula pre-order. Okay, kenapa perlu pre-order awal? Sebab kalau korang tunggu Thermomix TM7 ni arrive Malaysia by bulan 10, korang kena tunggu turn. Tunggu dulu orang-orang yang pre-order dapat. Kalau ada lebihan stok, then boleh beli. Tapi kalau tak ada stok, waktu tu korang kena tunggu a few months lagi lah. Jadi sebab tu kita sarankan buat pre-order 9 Jun ni dengan Shu. Okay, so DM Shu ataupun WhatsApp Shu, nanti Shu bagi details macam mana cara pembayaran. 9 Jun dah boleh mula pre-order. Okay, satu lagi yang Shu tak share. Mana dia? Kat sana. Okey, satu lagi aksesori yang berbeza antara TM6 dengan TM7 adalah splash guard. Siapa yang memiliki TM6, korang ingat tak ada splash guard? Thank you. Okay, so kalau TM7 kita dah tak perlukan splash guard. Tadi Shu baru cerita tentang aksesori. Shu belum lagi masuk pasal mode. Okey, kalau kita tengok mode dekat sini, TM7 dia fully touch screen. Okay, so dia tak ada knob untuk kita pulas-pulas, untuk kita tekan-tekan. Semuanya touch screen. And then kalau tengok screen dia size 10 inch. Lagi besar lah dan lagi mudah. Kalau tengok placing dia, dia lebih slanted untuk kita mudah tekan-tekan. So ini adalah kita punya interface untuk modes. So ada modes kat sini. Pertambahan TM7, dia ada extra features. Dia ada browning. Okay, kalau macam user TM6 dah tahu browning, kalau nak akses mesti kena guna cookie do. Tapi specialnya TM7 tanpa cookie do, kita boleh akses. So biasanya kalau dalam resepi kan, kena masuk dulu cookie do baru boleh kalau macam siapa selalu tengok Shu punya video untuk daging, nak empukkan daging, we have to use browning ataupun slow cook. So browning tak payah ada akses guna cookie do. Kita terus boleh akses, tekan di browning kat sini, and then kita boleh select berapa minit kita nak masak. Okay, suhu up to 160 darjah. So 160 darjah memang boleh menggoreng lah. And then kita boleh pilih nak gentle or intense. So kita ada pilihan. And then kita tekan je ni button play. So kiranya kalau nak mula memasak, tekan button play. Tak payah dah pusing-pusing. Kalau nak stop memasak, tekan je button stop. Senang gitu. Okay, so satu browning. Ada lagi satu special features, dia lagi satu adalah open cooking. Kan kalau macam kita masak atas dapur, kita nak sambil masak tu, kita nak biar ke campak-campak. Kan Shu kalau TM6 dulu, Shu memang juga suka masak macam ni. Buka dia punya measuring cup and then masuk ikut celah-celah hole ni. Okay, so dengan TM7, dia specialnya kita memang boleh masak dalam keadaan lid ni letak kat tepi. So kita boleh masuk je. So dia something yang upgrade lah, function yang upgrade daripada TM6. So satu lagi yang menariknya, dia ada steaming. Kalau dalam TM6 kita kena setkan suhu baroma untuk mengukus ataupun untuk steaming. Kalau dalam TM7 dia dah tetapkan kat sini, kita tekan je steaming. So dalam steaming punya mode ni, kita boleh select suhu dia memang varoma, maksudnya dia dah tolong preset. So kita tak payah pulas TM6 dia sampai varoma. So dalam varoma ni, nampak tak? Ini dia punya safety features lah. Kalau kita nak guna ni, kita mesti kena letak kita punya lid. Macam ni. Okay, so bila dah detect lid, nampak? Dia terus bagi notification dah secure, kita punya lid dah tertutup. And then in varoma, maksudnya bila kita nak gunakan steaming, sama ada kita nak steam kan, gunakan varoma dish, okay, ataupun in simmering basket. Okay, so maksudnya kita letakkan simmering basket lah.
Simmering basket sama je macam TM6. Placing dia tetaplah begini. Okey, masukkan simmering basket macam ni. And then itu kalau kita nak steam guna simmering basket lah, ataupun in both. Maksudnya kita nak buat multi layer cooking. Okey, jadi TM7 ni dia dah memudahkan kita. Kita macam pilih je. Tekan je ikut apa yang kita guna. Kita dah tak payah fikir dah, kalau simmering basket berapa, kalau ni berapa minit, berapa apa. So dia memang dah ingatkan kita apa yang kita kena buat. Okay, so that one is steaming. So the rest masih samalah, cuma kalau tanya Shu personally, kalau Shu memang nak upgrade lah TM7 sebab first the latest technology, and then kebanyakan benda yang kita harap ada dalam TM6 ada dalam TM7. So ingat, jom upgrade TM7 pada yang memiliki TM6, upgrade TM7 pada yang belum memiliki lagi Thermomix TM6 atau TM7. Shu nak cerita sebenarnya korang ada pilihan sama ada nak grab TM6 atau TM7. TM6 ada a few hadiah yang menanti anda. Okay, so kalau nak tahu detail boleh DM Shu. Okay, so kalau TM7 dia punya payment plan sama, cuma harga berbeza. Okay, so kalau macam dah lama aim for TM6, dapatkan sekarang TM6 dengan pelbagai hadiah. Tapi kalau nak latest teknologi, grab lah TM7, pre-order, dan insyaAllah dapat tangan anda pada Oktober nanti. Okay, so nantikan Shu punya latest video. Okay, banyak Shu nak tunjukkan, Shu nak sharekan. Maksudnya fokus pada setiap method ataupun setiap modes and then setiap features yang ada. Okay, terima kasih yang join live Shu. Jumpa lagi nanti. Bye.